Ui, dari Rauk Ni first time atas sini? Subscriber. Hari ni paling glamour dia orang ni. Berapa banyak masuk video aku ni. Paling glamour ni. Ada lalat lah. Alamak. Oh. Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum, what's up geng? Okey, sempena bulan puasa, Pelosok Salai ada jualkan menu yang lain sikit berbanding bulan-bulan biasa dia orang berniaga lah. Sempena bulan puasa, dia orang ada jualkan roti john dan juga tu kepala ikan. Ada asam pedas dan juga kari. So jom aku bawa korang untuk tengok macam mana rupa dia punya hidangan tu. Ui, dari Rauk Ui, jauh datang makan ni. Mantap lah. Ni first time atas sini? First time Subscriber. Hari ni paling glamour dia orang ni. Berapa banyak masuk video aku ni. Paling glamour ni. Okey geng, inilah dia menu yang aku cakap tak pernah dijual oleh Pelosok Salai ni pada bulan-bulan lain. Tak lain tak bukan ini dia punya kari kepala ikan. Yang ini kari kepala ikan merah. Tak silap aku satu pinggan macam gini kan, saiz macam gini RM30. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Sedang-sedang elok lah kan. Untuk siapa-siapa yang nak datang buka puasa dekat Pelosok Salai, korang jangan risau lah Diorang punya parking memang banyak. Dan juga dia punya tempat makan pun bahagian luar ada, bahagian dalam pun ada. Lepas tu ada satu lagi menu yang khas untuk bulan puasa saja, iaitu dia punya ni asam pedas ikan pari. Katanya ikan lain tak ada, ikan pari je ada. Oh, aku dah lah tak boleh tengok asam pedas kan. Tak apa, kejap lagi kita rasa asam pedas dia. Kalau untuk menu-menu lain tu macam biasalah dia punya itik salai, daging salai, apa lagi? Ayam salai, keli salai. Lepas tu dia punya sayur-sayur. Dan untuk ikan bakar tu ada macam-macam selection lah Dan tak lupa dia punya kerang bakar tu pun. Oi, selera aku tengok. Tapi itu bulan lain boleh makan. Yang kali ni aku nak makan dia punya kari kepala ikan dan juga asam pedas ikan pari. Tapi kalau dah datang Pelosok Salai, kalau tak try dia punya masak lemak daging salai ni kan, rasa macam rugi pula. Dan satu lagi, player utama yang ada dekat Pelosok Salai ini dia punya sate kambing Surabaya. Geram babe. Aku kasih layan dulu dia punya sate kambing Surabaya ni. Bismillah. Kau babe. Terbaik. Dia punya rasa maintain. Selain daripada dia punya sate kambing yang lembut, dia punya kuah kicap tu rasa pedas dan juga berlemak. Okey, first kali ni aku nak layan dia punya kari. Daripada segi rupa paras dia punya kari kepala ikan ni kan, dia punya kuah kari ni nampak pekat babe. Pekat gila. Aku tak tahu rasa dia macam mana ni. Kita kasi curah dulu. Ada buah pelaga. Aku hirup dulu geng dia punya kuah kari ni Test power dulu. Bismillah. Wow, okey. Salah saluran. Okey geng, untuk dia punya kuah kari ni, apa aku boleh kata, memang pekat. Pekat dia sampai bila nak hirup tu dia rasa macam tersekat-sekat tau. Aku lagi appreciate kalau dia orang buat cair sikit daripada yang ni. Lepas tu dia punya rasa tu macam extra masin sikit. Sekejap, aku ambil dulu dia punya isi ikan merah ni. Tak kat sini. Untuk dia orang punya kari ni kan, aku dah rasa macam seakan-akan macam kari mamak tau. Pekat melekat. Okey, jom ambil sikit. Ini isi ikan merah. Okey, kita ambil sikit sayur ni. Kita kena makan sayur ya adik-adik. Kaulkan. Okey, jom jemput makan kan. Bismillah. Okey, tadi aku dah cakap dia punya kari ni a bit masin. Tapi bila dah campurkan dengan nasi, dia okey pula. Okay, gang, lagi sekali okey. Bila dia kena campur dengan nasi, barulah dia punya kemasinan tu sesuai. Dia sedap kalau kepala ikan merah ni dekat celah-celah sejelah pipi dia ni. Belah-belah pipi dia ni kan. Wah. Tadi aku ada ambil dia punya tempe ni. Tempe dengan kentang. Campurkan dengan sayur.
Dia sebenarnya ada banyak lagi sayur-sayur diorang tu kan, ulam-ulam. Tapi hari ni aku hadkan lah. Untuk kari dia, pada aku lulus. Cuma kalau dia dapat buat cair sikit je, pada aku lagi mantap Untuk siapa-siapa yang dah pernah tengok aku datang makan dekat Pelosok Salai sebelum ni, kau mesti dah tahu dah kualiti makanan yang ada kat sini. Aku pun tak ingat dah berapa kali dah aku datang makan kat sini 4-5 kali kot. So far aku tak ada komplain yang teruk lah Melainkan ni, kalau tengah hari ni memang panas. Tapi time bulan puasa korang datang nanti dah redup sikit. Okey, settle pasal dia punya kari. Kita letak tepi sekejap. Aku nak layan dia punya asam pedas pari. Aku tanyalah, asam pedas ni tak ada ikan lain ke? Dia kata tak ada. Bulan puasa tak sempat. Tapi kan kalau korang tengok dia punya mangkuk tu, ya Rabbi, kecil betul lah. Dia cuas sikit. Untuk dia punya kepekatan kuah asam pedas as expected. Okay, dia tak pekat sangat, dia tak cair sangat. Dia tengah-tengah. Terasa sikit. Bismillah. Wow. Pedas menyengat. Asam pedas dia. Wow, ni ada bubur apa nama? Black pepper ke? Okey. Dia ada letak, ini ada bunga kantan lah, babe. Kuat rasa dia. Apa? Flavor bunga kantan ni. Lepas tu ada bendi. Lepas ni ada daun kesum. Ini wajib ada. Okey, campur sikit dia punya asam pedas sekali dengan ikan pari. Bismillah. Untuk dia punya asam pedas ni, rasa dia nak kata asam pedas Johor pun tak, asam pedas Melaka pun tak. Ini aku rasa asam pedas Jeram, Selangor. Ini rendition diorang sendiri lah. Dia punya masam ada, tapi tak extra. Dia more tu rasa yang pedas. Kalau untuk asam pedas ikan pari ni, aku boleh katakan ikan yang basic lah. Ikan yang kalau korang pergi kat mana-mana kedai asam pedas, mesti akan ada punya ikan pari ni. Untuk ikan pari yang aku dapat hari ni, okey, dia tak rasa ikan tong lah. Ada one time tu aku kena kan. Tapi ni bukan waktu review lah. Waktu aku makan saja-saja kan, ada orang serve ikan pari tu, dah berangin, babe. So siapa-siapa peniaga, make sure jaga kualiti ikan pari ni. Pedas, babe, dia punya asam pedas ni. Wih, ada lalat lah. Alamak. Alhamdulillah. Tak ada. Aku saja je buat. Okay, tak ada lalat. Aku acah je sebab air Faiz tadi dia baru minum sikit kan. Ada lalat pula. Dia kena mani bunga ni. Okey geng, ini dia orang ada buat mango sarbat sempena bulan puasa. So siapa-siapa yang tengok video ni, korang cepat-cepatlah plan dengan family korang ke, kawan-kawan ke, datang buka puasa dekat Pelosok Salai ni. Nanti kat ujung video aku akan bagikan dia punya alamat dan juga waktu operasi. Waktu operasi time buka puasa lah. Okey, kita rasa dulu. Bismillah. Wow, sedap, babe. Ini memang rasa mango sebenar. Bukan cordial, bukan pewarna. Mango dia ni lebih kepada rasa yang, a bit manis. Dekat bahagian dalam ni pun dia ada bagi sekali dengan isi-isi mangga lah. Okey, sekarang ni bulan puasa, kalau tak ada roti john tak lengkap. Jom kita buka. Kita unwrapping dia punya roti john. Kita roll, geng. Alamak. Aku rasa peminat roti john memang kena terjas sini, babe. Korang tengok, dahsyat betul dia punya roti john ni. Ini, geng. Ini roti john daging, geng. Okey, geng, jom kita melantak dia punya roti john pula. Bismillah. Set pelik lah kalau tak ada apa-apa, babe. Penuh, babe, isi dia. Kalau ni, kalau roti john, roti john Malaysia dengan roti john Singapura lain, babe. Roti john Malaysia dia limpah ruah macam gini. Jadinya basah macam gini kan. Kalau roti john Singapura, dia tak basah macam gini. Diorang buat tu very kering gitulah. Untuk daging roti john ni pun diorang dah letakkan, diorang dah masakkan dengan dia punya renca-renca rempah-rempah. So jadinya bila kau makan daging dia tu, tak rasa hamis, tak rasa kosong. Okey guys, aku rasa itu sahaja yang aku nak sharekan dengan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan video ni sampai habis. Siapa yang dah tengok video ni rasa macam terliur,
bulan puasa, marilah datang untuk buka puasa dekat Pelosok Salai ni. Untuk dia punya waktu operasi dan juga alamat, aku akan bagikan kat bawah tu, so that korang boleh jadikan rujukan sebelum datang ke sini. Nak datang, jangan datang seorang, datang dengan kawan-kawan, datang dengan family. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Bib Studios, make sure korang subscribe dan klik the button dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Bib Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Jumpa lagi.